Nak syarah apa? Tak ada syarahan. Bagi sikit saja ucapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berhormat Sepuh Ketua Badan. Ini dua orang tokoh anak muda kita, Musel, Tok Imam. Dua-dua ni Tok Imam. Petang ni memang petang Jumaat ni telah diumumkan oleh Sepuh Pelancongan untuk kita adakan majlis buka puasa di Medan Bandar ni sepanjang Ramadan pada setiap Jumaat. Setiap Jumaat, insya-Allah saya jemputlah rakan-rakan kita kerana kita ada lagi ruang untuk kita datang lagi. Mai pula Jumaat depan. Tak video dengan Ustaz Yaakob Yusra. Dia akan banyak wadah lah untuk ni. Siapa yang bawa pun boleh makan. Siapa yang bawa lagi tak boleh makan. Kongsi-kongsi untuk kita buat pola. Siapa tak bawa dah ulang. Kelola ni. Ada juga Ifdar yang dia akan boost untuk sahabat-sahabat cek baca Al-Fatihah. Pakai main betul. Kalau dah betul dah tak payah. Saya ucap terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk menjayakan program buka puasa santai macam ni. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang turut membantu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa semua. Jangan buka kita tu, tak azan lagi. Hatu bukan tanda buka puasa. Dia tak tunggu azan. Nak buka tudung pawai dulu tak apa? Boleh nak lambung cok kodok, cok badak tu boleh dah. Nak lambung timbang kilo boleh. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan lebih kurang lagi beberapa minit untuk azan maghrib. Tapi tuan-tuan, ni waktu-waktu yang afdal berdoa. Kau ada doa-doa yang kita hajatkan, ni adalah waktu yang terbaik. Yang Nabi ajak di antara doa bulan Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim. Kau amalkan doa tu. Tu Imam dia baca tiap malam tu insya-Allah. Kak yang bawa gulai sendiri pun dong. Hak tu yang geram. Yang bawa banyak kursi-kursi kan. Hak pasak daripada rumah tu yang tu geram. Tangan tu. Kita lebih kurang 1 minit lagi insya-Allah. Minta bersedia semua nak berbuka puasa. Okey, jadi kita baca doa sama-sama insya-Allah ni. Kita baca doa sama-sama. Start baca doa. Ada tak apa doa? Tak apa. Betul lama ni anak tolong baca. Tok Bilal jam bah tak boleh main. Asal macam masuk dah. Mana? Bagi Ustaz Yusuf macam. Rasa Tok Bilal Masjid Zahir ni jam ni. Sangkut dengan jalan ni. Asal macam masuk dah. Tok Bilal. Panggil asal. Dagi, tak apa. Okay, tuan-tuan, kita baca doa ramai-ramai dulu nak. InsyaAllah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata. Wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata. وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله تعالى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.